Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga Allah SWT turunkan kita rahmat dan barakah pada pagi ini dan mudahkan segala urusan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah pagi-pagi ini kita bermuzakarah tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb kita, pencipta. Allah SWT yang berkuasa di atas segala-galanya. Selain daripada Allah adalah makhluk. Allah adalah Khalik, Allah adalah pencipta dan kita adalah makhluk dia. Pagi ini kita nak bercakap tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita lihat macam mana kejadian-kejadian ciptaan-ciptaan yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok-pokok kita tengok macam mana langit yang berdiri tanpa tiang. Semua ni kita lihat dan kita fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kerjaan saya, tuan-tuan dan semua manusia adalah di dalam agama. Sejauh mana kita dapat taat perintah Allah, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, pengkhatam segala nabi. Maknanya selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi yang akan dihantar. Tidak ada lagi Rasul yang akan dihantar. Nabi adalah penutup nubuah. Akan tetapi usaha kenabian, usaha mendakwahkan kebesaran Allah, mentauhidkan Allah SWT tidak terhenti apabila Nabi SAW wafat, tetapi usaha ni diteruskan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu ajma'in. Kemudian pada lepas zaman sahabat adalah zaman tabi'in, lepas zaman tabi'in, zaman tabi'in. Maknanya usaha dakwah ni perlu dijalankan, agama perlu digerakkan sampailah hari kiamat. Pergerakan usaha agama ni sangat penting, sebagaimana perlunya pergerakan darah di dalam saluran nadi kita, saluran urat saraf kita. Sekiranya darah dalam badan manusia ini tidak bergerak, maka apa yang terjadi? Maka bahagian tubuh manusia akan membengkak, merosak, sel-sel akan rosak kerana tidak ada aliran darah yang baik. Jadi begitu juga dengan usaha dakwah, usaha agama ini perlu dijalankan, digerakkan supaya agama ini tidak mati, agama ini tidak sakit. Akan tetapi kalau kita tengok pada hari ini usaha dakwah ditinggalkan, dipinggirkan, maka kesan daripada usaha dakwah dipinggirkan, ditinggalkan, maka kita tengok bagaimana masyarakat sekarang mula menunjukkan simptom-simptom penyakit. Kita tengok macam mana kesan